Assalamualaikum, bersama saya Siti Fazliana di Masjid Al-Bukhari Al-Usta. Masjid Al-Bukhari merupakan masjid ikonik dan mercu tanda bagi negeri Kedah. Masjid ini penting kepada golongan OKU kerana menyediakan kemudahan mesra OKU yang membolehkan mereka beribadah dengan selesa dan selamat. Hal ini telah mencerminkan peranan Masjid Al-Bukhari sebagai institusi inklusif yang prihatin terhadap keperluan semua lapisan masyarakat. Tanpa membuang masa, mari kita lihat apakah fasiliti OKU yang tersedia di Masjid Al-Bukhari Al-Usta. Jom! Tempat letak kenderaan OKU terletak berhampiran pagar utama memudahkan akses untuk masuk. Ia juga bersebelahan dengan ramp ataupun tanjakan yang memudahkan pergerakan pengguna OKU. Selain itu, kawasan yang luas memberikan ruang selesa untuk semua pengguna OKU. Tanjakan direka khas untuk kemudahan pengguna OKU. Ia dilengkapi dengan papan tanda yang jelas memudahkan pengenalan bagi yang pertama kali datang. Tanjakan ini juga mempunyai pemegang tangan untuk sokongan tambahan. Kecerunannya yang tidak terlalu curam demi memastikan pergerakan selamat. Selain itu, tanjakan sebegini ada di semua pintu masuk masjid menjamin akses mudah dari mana-mana arah. Tandas direka dengan ruang yang luas membolehkan pergerakan mudah. Lokasinya mudah dilihat memudahkan pengguna menemuinya. Selain itu, tandas ini menyediakan bantuan khas daripada pegawai keselamatan untuk membuka pintu dan memastikan akses selamat bagi semua pengguna OKU. Bilik persalinan terletak di aras bawah memudahkan pengguna untuk solat tanpa naik ke aras atas. Ia bersebelahan dengan tempat mengambil wuduk. Selain itu, bilik ini dilengkapi dengan kerusi lipat khas untuk mereka yang mengalami masalah fizikal pada kaki, memberikan keselesaan dan sokongan tambahan. Masjid ini dilengkapi dengan dua lift untuk akses ke aras atas, memudahkan pergerakan pengguna OKU. Setiap lift direka untuk memuatkan seorang pengguna kerusi roda bersama seorang penjaga bagi memastikan perjalanan selamat dan selesa. Lift-lift ini juga terletak berdekatan dengan ruang dalam masjid, memudahkan pengguna mengakses pelbagai fasiliti tanpa kesukaran. Kerusi lipat wakaf ini disediakan khas untuk individu yang memerlukan bagi memberikan kemudahan semasa menunaikan solat. Ia terletak bersebelahan pintu masuk ke ruang dalam masjid di aras dua. Kerusi ini tersedia dalam kuantiti yang banyak, memastikan mereka yang mempunyai ketidakupayaan fizikal pada bahagian bawah badan dapat menggunakannya dengan mudah dan selesa. Mata wakaf daripada Ain Optometri disediakan khas untuk individu yang mengalami masalah penglihatan sama ada rabun jauh atau rabun dekat. Dengan cermin mata ini, pengguna dapat membaca kitab Al-Quran dengan lebih mudah sekaligus memudahkan mereka menunaikan ibadah dengan selesa dan lancar. Pekerja sosial berperanan memberdayakan individu OKU, membantu mereka membina keyakinan, mengakses kemudahan dan peluang serta menyertai aktiviti sosial dengan selesa. Dengan sokongan ini, OKU dapat mengembangkan potensi diri dan menikmati kehidupan yang lebih berdikari dan bermakna.